Alright guys, saya teruskan lagi guys. Hampir mau hujan tapi masih boleh shooting lagi, tak ada masalah. Indeks 9, par 5, lubang nombor 5 guys, 493. Par 5. Kita try. Boleh tak dapat birdie kali ni? Untuk cubaan saya yang berikutnya di par 5 ini guys. Sebelah kanan ada air, sebelah kiri ada hobi line. Jadi kita direction straight saja ke fairway, supaya bola kita dapat buat second shot dengan baik guys. Ni par 5 nampak jauh, hampir-hampir 500 meter guys. Come on, one good shot. Mana-mana satu straight ball guys. One good shot. Yes. Alright, fairway. Okay guys, second shot saya. Saya rasa distance lebih kurang hampir-hampir 200. Kita tengok boleh tak saya letak depan-depan green, atau dia nak on pun ikut dia lah. Green cantik, fairway cantik. Gebu uphill sedikit. Saya akan naturally pull ke kiri. Saya aim kanan, pin. Alright, one good shot. Mana-mana satu. Manis. Come on. Tengok apa jadi. Saya rasa tak on depan green. Okay, ini adalah pemandangan dari center fairway. Tak jauh daripada green, lebih kurang 130 daripada green, 150 daripada green. Kita tengok. Jadi sebelah kanan ada air lagi. Yang warna hijau tu adalah teratai. Sebelah kiri ada bunker, sana sebelah kiri. Lepas tu kita akan jumpa green. Bola saya menghampiri tali sebelum green kan, untuk pukulan ketiga nanti. Alright. Pukulan ketiga, lebih kurang 30 meter chip. Saya gunakan 60 degree. Harap-harap dapat landing paling hampir dengan pin guys. One good chip. One good chip. Come on baby. Lebih pula. Aduh, apa sahaja kau tekan late. Mengarut lah. Macam tu. Alright guys, pemandangan daripada green. Sebelah kanan ada bunker 2. Bunker. Bola saya terbabah ke atas. Apalah terbabah kau late. Tu ada bunker lagi sebelah kanan. Green yang ni nampak luas guys. Nampak luas tapi rumput still nampak berat juga. So overall di sini speed dia slow guys. Rumputnya berat. Alright, kita tengok boleh tak saya parking lah. Nak birdie macam tu jauh, lebih kurang 20 kaki. Tak payahlah kan. Alright guys, down slope putt. Turun ke kanan Jadi saya parking sebaik mungkin. Kalau dia nak masuk, nak buat macam mana kan. Saya ambil kiri lebih sedikit, firm sikit turun. Walaupun dia down slope, sebab green ni berat guys. Syarat dapat sampai tepi-tepi pin, dapat given pun jadilah guys. So kita conclude kat sini, main par pun okey lah kan. Alright, one good shot, one good balik. Yes kan. Cuba kalau green dia smooth. Dah ada chan birdie tu. Okay, pas saja guys untuk yang ke seterusnya. Alright, par kat sini tak ada masalah. Birdie sikit mencabar kerana greennya berat guys. Alright.